6 tahun kita berkawan kan. Kau selalu cakap aku nak kurus. Kau boleh ambil contoh lah. Hi guys, welcome back to my channel. So this is my Ramadan series. For today I ada iftar dengan my degree friends. Dalam 14 orang macam tu, kita akan makan dekat Mak Kimbong. Mak Kimbong is basically dekat Bangi. I nak bersiap sama-sama, and for today I bawa my new makeup bag. Okay, so ini adalah makeup pouch daripada Sally. Kalau you guys kenal Sally, the TikTokers. So I bought this limited edition makeup bag, and it is so cantik and sturdy as well, and besar. So dalam makeup bag yang super besar gedabak ni, there's a lot of stuff. Tada! I nak level up my makeup game. That's why I beli a lot of new products. And 90% of my makeup product will be changed from drugstore kepada high end. Because even though I love drugstore products so much, I still believe that the quality tu ada different sikit lah dekat high end product. Let's start with the makeup first. Kita blend sampai hilang. Cantik gila. Dia sangatlah tutup dan hari ni disebabkan kita nak kill time dalam 10 minit macam tu, kita akan main card ni. Okay, sekarang ni dia ada banyak kategori juga. So, you guys pilih kategori dulu. Nak kategori apa? Okay, there are 6 categories altogether and different colours as well. Baca, aku tak nampak. Okay, so you nak kategori apa? Aku nak kategori self-awareness. Warna tu biru pekat macam purple. Okay, I think this one. Okay, come, let me hold. Cong tak? Nak cong? Tak payah. Alamak, beria nak cong. Aku tunjuk kat situ. Kan tak payah? Okay guys, you guys baca dulu. Apa? Dia cakap apa? Terbalik. Dia cakap apa guys? Who deserve credit in your life that you have been slow to acknowledge? Alamak, ni deep sangat. Ini lagi deep tu. Sampai deep tu. Aku nak cakap mak aku. Masa awal-awal aku macam tak faham kenapa mak aku macam ni. So lama-lama macam okay, aku dah faham lah. So aku bagilah credit where is due. Like that. Aku stick dengan green juga. Green apa? Expose. Expose. Expose apa tau? Aku pun tak tahu expose apa. Expose lagi senang tu. Okay. Okay guys, baca. Ning. Okay, Where's baca. What's the skeleton in your closet? Maksudnya macam apa rahsia yang kau memang simpan orang tak tahu. Aku tak rasa macam aku jujur, tapi bolehlah cuba. Dah rahsia kot. Betul dah rahsia kot. Cemet, bagi lah tahu satu rahsia kau dekat netizen 35 orang ni yang menonton. Hai. Okay. Alah, apa aku tak tahu. Aku rasa aku tak simpan rahsia dengan diri aku sendiri. Contoh ni contoh aku bagi. Macam ni contoh tau. Okay. Aku sebenarnya tak suka mak aku. Contoh. Kau boleh ambil contoh lah. Sebab aku tak suka mak aku. Aku macam itu dia aku fikir. Guys, Aku je mak aku. Semua orang yang aku pernah connect tu, itu aku hold as a friend dan aku sangat hargai. Okay, aku nak dreams. Okay, tunjuk. Terbalik. Terbalik ke? Tada. Okay. Buat. Apa yang orang lain cakap kau tak boleh buat, Tapi kau boleh je buat. Kau fikir kau boleh je buat kalau kau betul-betul usaha. cuba. Yes, kalau kau betul-betul cuba, kalau kau betul-betul usaha. Susah tu sebenarnya. Aku rasa ada. Apa beritahu aku? Kau daripada 3, 4, 6 tahun kita berkawan kan. Kau selalu cakap aku nak kurus. Okay lah, fine. So untuk jawapan ni mungkin untuk dapatkan berat ideal, di mana sebenarnya kalau aku try hard, sebenarnya boleh je capai. Tapi sebenarnya aku tak cuba langsung. So sebab tu lah tak ada perubahan. Ya, sebab tu kita orang tak percaya. Sebab tahu percubaan tu tak ada. Dia macam janganlah orange. keras sangat. What's the last thing you change your mind about and why? Ini dia tak deep sangat.
Okay, sejak aku makan dekat apa nama Mama Faris Maju. Dan Bukan. Faris Maju. Bukan. Q Bistro. Bukan. Lagi satu. Maulana. Mama T20 tu. Guys, it is a Murni Discovery. Yeah. Itu mamak ke? Mama. Sedap dia tu. Murni Discovery. Okay, aku tak suka Murni Discovery. Aku benci gila Murni Discovery sebab time pergi tu tak sedap tau. Pak Kelapa yang dia bagi tu dah lah banyak gila nasi dia. Lepas tu kan tak sedap sangat kan Pak Kelapa tu. Lepas tu sebelum tu pun aku makan nasi goreng tu macam tak ada rasa. Lepas aku pergi Murni kat Cyberjaya kat Tamarin. Lepas tu sedap. Lepas tu aku macam, oh maybe orang yang masak. Aku pernah pergi Murni dalam 2-3 kali. Murni yang kau pergi yang kau tak suka. Tapi sedap. Aku nak yang ni. Jangan. Ni. Okay, this one. Describe and moment when you finally recognize how a past moment shape you. Ni Aha, senang. moment. Senang. Aha moment. Okay guys, this one. Aku rasa ada this one huge moment yang actually dia dah mengubah hidup aku sangat-sangat. Which is a moment yang aku actually dengar cakap mak aku this one specific time. Waktu tu aku sebenarnya kena tolong doktor aku untuk collect data dekat Negeri Sembilan macam tu. Tapi I was so busy that week sebab banyak submission and then banyak kerja lah basically. So aku macam nak cancel dengan doktor aku dengan alasan yang aku sakit. Which is sebenarnya aku tak sakit, cuma aku pening kepala. Faham tak? Macam hektik sangat. Lepas tu, itu first time aku nak collect data dengan doktor aku. So aku tanya mak aku, apa pendapat mak aku? Aku sebenarnya fikir mak aku akan cakap, tak apalah, tak payahlah pergi kalau penat. Sebab selalunya dia macam tu. Tapi waktu tu dia lain. Dia macam, tapi ni first experience nak collect data. So baik pergi je. So aku pun pergi. Dan disebabkan aku pergi tu, aku ni telah macam di-acknowledge oleh doktor aku. Dan disebabkan aku di-acknowledge oleh doktor aku tu, nama aku naik untuk mengajar dekat Taylor's. Oh ya ke? Nama aku naik untuk mengajar dekat Taylor's sebagai candidate. Tapi ada beberapa candidate and kita semua kena go through interview dalam sejam setengah, 2 jam macam tu. So disebabkan aku ada time collect data tu, So, nama aku dapat ada, peluang. dah aku dapat peluang. Dan sebenarnya lepas mengajar kat Taylor's tu, hidup aku banyak berubah tau. Sebab dari segi experience, dari segi macam mana swasta kan, tak sama dengan UKM. Betul. Macam tu. And then dari segi ekonomi, financial as well. So aku rasa waktu mak aku suruh pergi tu, itu memang aha moment aku lah. Okay, pick one for me. Okay, ni tema dia courage. Pick one for me. Okay. Aku baca Okay. Who is the strongest person you know and how do you wish you were more like them? Kau suka kan? Senang kan jawab kan untuk kau Kau tahu cakap senang ke? Since kau sebut pasal mak, kau sebut pasal mak, Aku dah agak dah. My strongest person itu adalah my mother. Aunty, tolong subscribe. Min. Okay lah, Definitely tak semua. Okay lah. Semua orang ada kekurangan. kan? Definitely. So, kekurangan yang daripada diri aku adalah dari segi masak aku. So, Oh. aku rasa aku can be a better cook. Macam mak kau lah. Mak kau masak sedap? So, Oh my sebab tu lah aku God. macam ni weh. Aku pun macam ni sebab mak aku masak sedap. Buat mak Ni ada dua ke tiga? tiga. Satu. Aku nak satu. Ambil je lah satu. Berapa kak? Ambil 4 lah. Muat kena tak tu. Ada roti john. Yay. 4 dulu. Oh. Aku nak yang this. Okay. Sini stesen apa? Ayam Korea. Wow. Dan ada banyak condiments. Fifi. Okay, diorang pun tengah mengambil. Kambing dapat kan? Oh, okay. Dan waktu Ada kipas ada. dekat antren Oh, that's good. Nampaklah. Makuan-makuan. Lizan belum sampai guys dekat table ni. Salah terbalik. Dekat meja belakang tu pun ada juga orang sama juga macam kita, tapi kita asing table.
Okay guys, kita dah settle iftar. Sekarang ni dah pukul 10. Ini bukan iftar ni, moreh dah. Kereta kita orang kat situ tau. Tu kereta kita orang kat sana. Weh, naik bagi weh. Orang dah bagi. Naik bagi weh. Yeay. Jangan dah malu-malu. Jom lah. Bye. Bye. Yeay, laju dia. Bye. Laju dia. Laju tu. Saya naik roller coaster. Dia pusing ke mana weh? Lalas turun kat tempat sama je. Tak sampai kereta juga. Dah boleh jalan. Bye. Tira. Syahir. Bye. Bye. Dah nak tengah malam baru Reti balik. Bye. Bye yos. Bye. Bye yos. Salam. Aku tak salam Q lagi. Bye babe. Bye babe. Bye babe. Oh ya ke? Boleh lah. Yang ni naik sekali ni. Yang ni pun naik sekali. So tak payah bye-bye lagi.